Salam sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan mempelajari tentang sifat fizik air dan bagaimana sifat ini membantu kita meramal suhu air suling yang dipanaskan selama 10 minit. Sebelum itu, murid-murid harus faham apa itu air suling. Air suling ialah air tulen yang telah melalui proses penyulingan untuk menghapuskan semua bahan bendasing dan mineral di dalamnya. Proses penyulingan berlaku apabila air biasa dipanaskan hingga mendidih dan menjadi wap air. Wap itu kemudian terkondensasi menjadi cecair. Cecair yang terhasil inilah air suling. Sekarang mari kita lihat soalan berikut. Ramalkan suhu air suling yang dipanaskan selama 10 minit. Bulatkan jawapan yang betul. Sebelum kita meramal suhu air, kita perlu faham dulu sifat fizik air. Antaranya ialah air tidak berwarna, tidak berbau dan tidak mempunyai rasa. Air juga wujud dalam 3 keadaan jirim, iaitu pepejal, ais, cecair, air dan gas, wap air. Takat didih air ialah 100 darjah Celsius dan takat beku air ialah 0 darjah Celsius. Baik murid-murid, mari kita kaitkan dengan soalan tadi, iaitu ramalkan suhu air suling yang dipanaskan selama 10 minit. Bulatkan jawapan yang betul. Langkah pertama, kita harus ingat bahawa air suling ialah air tulen, iaitu tiada bahan lain di dalamnya. Apabila air dipanaskan, suhunya meningkat secara beransur-ansur daripada suhu bilik, contohnya 25 darjah Celsius sehingga mencapai 100 darjah Celsius. Namun, apabila suhu air sudah mencapai 100 darjah Celsius, air akan mula mendidih. Walaupun kita terus panaskan selama 10 minit, suhu air akan kekal pada 100 darjah Celsius kerana tenaga haba tambahan digunakan untuk menukar air menjadi wap dan bukannya untuk menaikkan suhu lagi. Jadi, ramalan suhu air suling yang dipanaskan selama 10 minit ialah 100 darjah Celsius. Kesimpulannya, apabila air suling dipanaskan, suhunya akan naik hingga 100 darjah Celsius dan kekal pada suhu itu walaupun dipanaskan lebih lama. Itulah sebabnya air mendidih pada suhu tetap, iaitu 100 darjah Celsius. Jadi, apabila kamu jumpa soalan seperti ini dalam ujian, ingat, air tulen mendidih pada suhu 100 darjah Celsius dan suhunya tidak akan naik lagi walaupun terus dipanaskan. Senang kan? Jangan lupa, fahami konsep dahulu kemudian baru jawab. Barulah jawapan kamu mantap. Setakat ini saja murid-murid. Selamat maju jaya!